Maka dia kata yang kelima ni, saat ketika mana kita belajar dengan satu orang tok guru, satu orang alim ulama, satu orang ustaz, lagu mana? Maka kadang-kadang ustaz yang kita bertanya, tok guru kita bertanya, babo yang kita bertanya, maka pendapat kita ni tak sama dengan hak dia. Maka pada masa tu kita bujuh ke dengan dia, batuh ke dengan dia? Tidak. Dah. Lepas tu lagu mana? Kita diam dan tunduk seperti mana kita terima pendapat dia. Dah. Ni duk gegen dia dah. Kalau kita dah tengok dalam Facebook, adalah satu orang dah mengaji tinggi lah, ada peringkat doktor nah dianya dah. Tetapi banyak pendapat dia tu bercanggah dengan tok-tok guru kita dah. Bercanggah tu tak apa lagi hak dia. Tapi apa dia duk menyusah, duk rak orang tu, duk rak orang ni, duk kata orang tu tak kena, duk kata orang ni tak kena. Ni orang panggil tidak beradab dengan guru. Dah tak beradab dengan guru. Kalau dia berasa betul-betul dia tak puas hati tok guru mengajar, pergi jumpa dengan tok guru sendiri. Tok guru, kita rasa tak puas hati tok guru mengajar. Tok guru ambil mana hak tok guru duk ayat kau orang ni? Tanya lagu tu. Ni duk sebar kata ni sesak, ni salah, ni tak mengaji hadis, ni tak mengaji Quran, dia saja. Tak say lagu ni. Dan sebab tu kita kena mengaji adab. Kita kena mengaji masalah adab akhlak lagu mana dalam agama kita aja. Kena setara mana kita pun cara tu kena tahu. Dah kena ada cara dia. Sebab itulah dalam hadis Nabi kata, ni hadis yang panjang sebenarnya tapi kita ambil maksud dia. Riwayat Imam At-Tirmizi sebut lagu mana Nabi ada sebut satu kali, Nabi kata an aktarima yudkhilun nas al-jannah. Nabi kata, tahu ke tidak kamu siapa dia? Orang lagu mana yang ramai dapat syurganya Allah Ta'ala? Nak tahu ke tak? Lalu sahabat yang dengar tu dah nak tahu siapa dia hak ramai tu dapat syurganya Allah Ta'ala. Jalan lagu mana? Cara lagu mana? Lalu Nabi kata, taqwallah wa husnul khuluq. Tengok Nabi kata, yang pertama dia kena jadi orang yang bertakwa dengan Allah. Apa makna takwa? Buat segala Tuhan suruh, tinggal segala Tuhan larang. Tak cukup dia semaya tak rajin tinggal, maksiat dia tak rajin buat. Tapi kalau sekadar tu tak cukup lagi. Lalu Nabi kata wa husnul khuluq. Orang yang banyak dapat syurganya Allah ni, iaitulah orang yang comel perangai dia. Tak kira dengan siapa-siapa dia, perangai dia kena berjuruh. Lebih-lebih lagi dia ni anak murid, dia ni pelajar. Maka dia dengan tok guru dia kena tunjuk perangai akhlak yang mulia.